Jom ikut saya semai sayur daun. Let's go! Barang-barang yang korang perlukan adalah biji benih, teri semaian, kokopit dengan baja AB. Kokopit ni saya akan saring dulu. Kadang-kadang dia ada fiber. Kita akan buang fiber dia, nanti tak masuk kat teri semaian nanti. Tapi kokopit ni sampai korang rasa cukup. Lepas tu kita akan letak ke dalam teri semaian. Teri semaian ni saya pilih yang 200 lubang. Kita pilih yang kecil untuk kita semai sayur daun. Ambil satu lagi teri semaian, korang tekan ke bawah untuk hasilkan lubang-lubang supaya nanti tak jatuh korang isi benih. Hari ni kita nak semai sawi Jepun. Paket kecil tu kau nampak je sikit, tapi beribu dalam tu. Ini adalah eksperimen, satu lubang satu biji sahaja. Lepas tu sambil tu saya buat live, ramai sangat yang support. Terima kasih banyak yang bagi gift, yang komen, yang like. Seronok juga buat live ni, kita dapat bersembang, kongsi-kongsi pengalaman. Kalau kau nak saya buat live lagi, komen kat bawah, nanti kita buat. Ini kita ada plastik hitam untuk kita nak cover nanti. Lepas tu kita bancuh baja AB. Sukatan dia adalah 2.0 isi dia. Next kita akan spray dia sampai dia basah. Satu tray 200, total dia adalah 1000. Tapi pokok kadang-kadang saya letak 2-3 biji dalam satu lubang sebab saya nak habiskan juga. Lepas tu kita tutup dengan plastik hitam. Nanti kita update. Jumpa lagi for next video. Bye.